Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni aku nak sembang pasal CF Moto 675SR. Adakah CF Moto 675SR ni masih lagi relevan untuk kita beli pada suku akhir 2026 ni, memandangkan kita ada dua lagi model motor yang bakal masuk ke Malaysia. Dan dua motor ni tak lain tak bukan adalah ZX Moto 820RR dan juga CF Moto 750SRS yang bakal kita tengok di showroom-showroom sekitar Malaysia lebih kurang 3 ke 4 bulan ke depan lah. Dan benda ni menjadi pertikaian lah dalam grup CF Moto 675. Orang mula persoal lah, ada yang minat nak beli tapi rasa macam baik aku tunggu model baru. Ada yang dah beli tiba-tiba rasa macam alamak menyesal pula beli model ni lepas tu keluar model baru kan. Okay, first kali sebelum kita compare, kita kena faham dulu tau jenis-jenis motor ni. Sebab ketiga-tiga jenis motor ni dia duduk dalam kelas yang berbeza. Apa yang sama dengan tiga jenis motor ni adalah dia sport bike berfairing. Tapi kalau kita kaji lebih dalam sikit, sebenarnya target market dia tu berbeza. Contohnya ZX Moto 820RR ni dah tak payah explain panjang lah. Dia memang pure super sport race bred motorcycle. Dicipta daripada zero untuk jadi super sport untuk race. Dan mereka tambah lampu, mereka buh number plate and jadikan dia motor yang boleh dinaik di jalan raya lah. Sementara CF Moto 750SRS dia lebih ke arah semi sport touring, something like CBR 650 ataupun GSX AR. Cuma dia duduk dalam kelas intermediate sebab dia punya horsepower lebih kurang 110 horsepower. Dan kalau kita fahami lah, dalam motor-motor CF Moto ni, kalau SR tu first dia adalah sport bike, so berfairing lah. Dan bila dia letak dash R, bermaksud sport lah ataupun racing lah, macam tu lah. Dan kalau dia letak dash S, dia bukan sport focus, dia lebih kepada luxury focus. Ok, so kita cerita dulu pasal 675. Ok, 675SR-R ni pada tahun 2023 dekat CF Moto Day di China, diorang tease motor ni. Masa tu masih lagi dalam wrapping color merah seingat aku lah. So mereka tease motor ni dan mereka beritahu horsepower 100 horsepower lebih. So memang diorang announce motor ni sebagai super sport CF Moto. Tapi entah kenapa masa mereka launching secara official 675SR ni, instead of jadi super sport, dia jadi middleweight sport bike. Street focus sport bike lah. 650 punya kategori lah. Dia tak masuk 600cc super sport punya kategori, dia masuk 650 middleweight sport bike punya kategori. Dan aku punya teori lah, berdasarkan ilmu paleontologi aku ni. Aku rasa CF Moto make the right choice lah about this. Sebab apa tahu? Bayangkan masa tu CF Moto baru nak dapatkan kepercayaan orang. Kalau dia orang nak jadikan 675SR tu sebagai pure super sport, dia kena datang dengan at least aluminium punya frame lah. Dan kalau dia main dengan aluminium punya frame, harga dia pun akan jadi mahal. Dan bila harga dia tu jadi mahal, susahlah dia nak bersaing masa tu kan. So instead of jadikan dia pure super sport, lepas tu pergi bersaing dengan legendary super sport dan tak boleh nak makan pun, nampak sangat yang dia tu sebagai alternatif saja. Tapi bila dia cipta motor tu from ground up untuk jadikan super sport, tiba-tiba dah 80% ditukar jadi middleweight sport bike, fight dengan 650. Memang dia the best lah. Automatic dia memang menang terus lah dalam kategori 650 ni kan. Sebab kalau hampa tengok dalam kategori 650, ada tak motor-motor lain yang offer benda yang sama yang 675SR offer? Aku rasa memang tak ada lah. Bayangkan chassis dia tu bukan chassis UJM, bukan chassis neutral. Kebanyakan C50 yang ada ni, chassis dia tu adalah chassis motor naked. Kemudian dia pemasukkan fairing. Lepas tu pakai handle clip on. Dia jadilah sport bike. Tapi chassis tu still chassis naked. So dia punya handling, dia punya agility, nak carve corner tu tak se-sharp motor super sport. Tapi 675SR ni, chassis dia tu memang asalnya dia orang nak buat super sport. Cuma bila dia jadikan rideable dekat street, dia orang naikkan sikit dia punya handlebar, dia orang turunkan sikit dia punya footrest supaya lebih comfortable untuk naik di jalan raya. Tapi at the same time, dia still capable untuk track use ataupun main corner lah, dia still capable. So bagi aku, that's why 675SR ni antara the best in its class dalam kategori 650s. Dan bila kita compare dengan ZX Moto 820RR, memang 675SR ni akan kalah terus dari segi performance. Sebab 820RR ni dia memang motor lumba.
Dan dah terbukti dalam track kan. World Super Sport sekarang ni so far dah 5 kali champion. ZX Moto 820RR ni, dia tapau Panigale, dia tapau ZX6, dia tapau R9. Memang power. Dan bila kita compare dengan 975SR ni, memang terang-terang lah 820RR ni menang. Tapi adakah lebih berbaloi beli 820RR berbanding 975SR? Bagi aku benda tu terpulang kepada hampa lah. Kalau kata hampa tak kisah pasal brand, hampa tak kisah pasal dia punya track record, bukan track record, maksud aku tak kisah pasal orang kata contoh macam 975SR ni dah terbukti worldwide lah, motor yang sedap, motor yang reliable. Dah 3 tahun dah. Kalau orang kata nak jadi tikus makmal dah tak tikus makmal dah benda ni. Sorry, bukan 3 tahun, 2 tahun. Dah tak tikus makmal dah, memang dah proven dah benda ni. So kalau hampa tak kisah pasal benda-benda tu, then you can go for 820RR. So kalau aku personally aku tak pernah pakai Super Sport lagi semua hidup, aku akan beli 820RR. At least nak rasa juga sekali. Tapi aku takkan saja lah kata baik apa beli 820RR daripada 975SR. Sekali hampa beli motor tu problem ke, tak reliable ke, spare part susah dapat ke, entah ni SUG biker ni hari tu recommend suruh beli, jam aku. So okay, kalau 750SRS pula macam mana? Okay, 750SRS ni, kalau hampa perlukan something yang nampak lebih serius, nampak lebih matang, dengan dia punya sizing dia yang agak besar kan, dia tak nampak macam Super Sport punya vibe tau. Dia nampak macam lebih kepada gaya kan, lebih kepada gaya. Dengan dia punya fit and finish dia memang next level punya fit and finish. Kalau compare dengan motor-motor China yang lain, dia memang next level. So kalau kata hampa jenis pentingkan benda tu lebih kepada estetik, lebih kepada gaya, tapi at the same time ada capability untuk hampa nak pergi main weekend, nak masuk track ke, dia still ada capability tu, then hampa boleh go for 750SRS. Dan tak lupa juga untuk mention yang dia punya componentry dia tu memang premium lah. Dengan Brembo depan belakang komplit tu memang nampak dia memang premium gila lah, dia 750SRS ni. Sebab dia memang fokus ke situ, dia fokus ke tak serius punya bike. So far aku tengok review daripada China, dia pun cerita yang bila bawa 750SRS ni tak rasa macam bawa motor China. Rasa macam bawa motor import. Dia pun sebut import lah sebab negara mereka kan yang keluarkan motor tu kan. So pendek kata 750SRS ni, sebelum ni kalau orang duk cakap pakai motor China ni memang spec best, tapi feeling tu tak sama. Ada orang duk cakap macam tu kan, apa mesti nampak kat komen orang duk cakap macam tu kan. 750SRS ni lah dia keluar untuk nak tutup mulut orang berkaitan benda tu. Dia nak buktikan yang CF Motor pun mampu buat motor yang bukan fokus on pricing dan performance semata-mata dan spek semata-mata, sebaliknya fokus on fine tune. Betul-betul nak bagi motor tu memang fine tune, sama macam motor-motor luxury yang duk ada, brand-brand luxury yang duk ada dekat market lah. Yang tu target depa lah. Setakat yang aku tahu lah. Aku tak ada lah kontak CEO CF Motor tanya direct benda ni kan. Tapi berdasarkan maklumat-maklumat yang aku kumpul, 750SRS ni untuk tu lah. Okay, so 820RR, 750SRS. Dekat mana terletaknya 975SRR? Bagi aku 975SRR ni, kalau hampa orang yang mungkin hampa nak ada satu motor saja, atau mungkin hampa ni bukan kental gila-gila sangat nak beli Super Sport buat daily tu, tak. Hampa nak ada satu motor yang hampa boleh naik daripada low, hampa boleh pakai lama, bila hampa dah berumur sikit pun motor tu masih boleh rideable lagi, dan motor tu relevan di semua tempat. Hampa nak naik buat pergi kerja pun boleh, hampa nak naik masuk track pun boleh, hampa nak naik jalan jauh pun boleh. Memanglah dia menunduk, tapi so far yang aku bawa hari tu, dia punya menunduk tu tak ada lah sampai sakit lengan-lengan tu, tak lah. Dan so far kawan-kawan aku yang pakai 975SR ni duk ulang alik jalan jauh pun still orang kata manageable lah. Dia tak ada lah comfort macam sport touring, tapi bagi aku dia pilihan yang all-rounder lah antara dua motor ni kan. Dan juga dia ada track record yang cantik lah, dah proven. Dan masa CF Motor keluarkan motor ni pun, dia punya marketing pun memang dia cerita habis lah yang dia orang ni buat. Tak silap aku 20 hours punya test ke apa, aku tak ingat, nanti aku tulis dekat screen. Dia pun biar enjin tu running dalam masa yang tertentu, nak tunjukkan ketahanan enjin dia tu memang boleh tahan lah kan. So yang tu 975SR-R.
Kalau kata hampa masih 50-50, hampa minat motor tu, hampa nak beli, hampa kena tanya dulu diri hampa sebab apa hampa nak beli motor tu. Kalau hampa nak beli sebab hampa nak motor yang performance, tapi mungkin nak beli ZX6 mahal, nak beli CBR 600 mahal, then aku rasa hampa better go for 820RR ZX motor. Dan andai kata hampa nak cari motor yang nampak bergaya, nampak luxury, nampak gah, mungkin hampa kena dengan badan pun sadar apa semua kan, memang nampak kemah pakai satu motor ni, memang parking pun orang usah kan, dengan Brembo dia, dengan dia punya fit and finish premium gila dia tu, then hampa can go for 750 SRS. Dan andai kata hampa macam yang aku cakap tadi, hampa nak ada satu motor untuk buat semua benda, dengan triple cylinder punya setup, so power band atas bawah hidup, pick up pun hidup, torque pun hidup, dia punya chassis yang originally dicipta untuk jadi super sport, so memang dia capable untuk main corner apa semua. At the same time, dia punya ergonomi tak terlampau committed, dia macam tinggi sikit daripada super sport dan rendah sikit daripada semi sport touring. Dia duduk tengah-tengah, just nice. So yang itulah 675 SR. So bagi aku, siapa yang dah beli 675 SR, apa tak payah risau, tak payah menyesal ke apa, memang choice tu choice yang tepat lah. Dan siapa yang bakal beli, harap video ni dapat membantu hampa lah. Dan disebabkan aku cerita 675 SR ni macam all-rounder kan, sebenarnya kalau kata hampa nak jadikan dia super sport, apa modify sikit, tukar clip on, tukar full race racing, dia tak ada lah jadi pure super sport sebab dia punya setting gearing semua pun lain kan. Tapi kira apa akan dapat 90% super sport punya motor dah kalau hampa adjust dia sikit kan. Dan kalau kata hampa nak jadikan dia macam semi sport touring tu, mungkin hampa boleh racekan dia punya handle sikit ke kan, tapi handle dia tu dah fit kat triple clamp, hampa kena tukar kat triple clamp tu. Lepas tu hampa nak bagi nampak luxury, hampa tukar sendirilah dia punya aksesori tu kan, pun dia akan jadi lebih kurang 750 SRS juga kan, tapi lebih ringan dan juga triple cylinder. Tapi apa pun yang tu pendapat aku lah, untuk yang dah beli lah kan. Yang belum beli, yang tengah duk reki-reki lagi, berdasarkan video ni apa yang aku cerita, hampa tepuk dada, tanya selera lah betul-betulnya apa yang hampa nak bila hampa nak beli salah satu daripada 3 biji motor ni kan. Dan kalau aku cakap tadi lah, aku memang minat main corner semua tu, aku memang minat, dan aku dah ada satu motor yang untuk buat daily, dan aku nak cari motor weekend. So antara 3 ni aku akan go for 820RR. Tapi adakah aku akan suggest kat orang suruh beli 820RR? Aku rasa orang tu kena fikir sendiri, aku tak boleh nak suggest, sebab dia agak berisiko. Walaupun dia dah terbukti dekat track, dia belum cukup terbukti dekat jalan raya. Dan 750 SR pula, aku nak hampa faham dulu, 750 SR tu dia bukan masuk untuk ganti 675 SR. Sebaliknya dia masuk sebagai, orang kata, segmen lain daripada 675 SR. So siapa-siapa yang duk komen, duk cakap tak payah beli 675 SR, 750 dah nak masuk, baik tunggu lagi sikit angkat 750 terus, tak, bagi aku benda tu tak tepat, tak betul. Sebab kedua-dua motor ni function dia berbeza, cuma dia berfairing, yang tu je yang sama. Tapi dia punya function tu sedikit berbeza, dan sedikit tu maksud aku tak banyak point, tapi point tu major. Okay guys, aku rasa yang tu saja video untuk hari ni. Harap-harap video ni dapat membantu hampa untuk buat keputusan lah, dan juga dapat menenangkan hati-hati yang mereka yang baru beli 675 SR. Okay gang, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.